Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Mr. Bikitan. Saya Liza. Saya Amal. Assalamualaikum. Kenalkan Kak Zack. Assalamualaikum semua. Saya Siti Salma binti Zainal. Hai, saya Nodriwati binti Zainat. Nama saya Zamara binti Buang. Saya adalah perantis sehati wanita. Assalamualaikum. Farah Nabiha Mustafa di sini. Assalamualaikum. Hai, saya Ainam. Saya Siti Sabaria Majidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, saya Mazmi. Hai, Assalamualaikum. Saya Sofia, merupakan salah seorang peserta perantis sehati wanita. Semua sedia maklum, program Perantis Sehati Wanita sebuah inisiatif yang dirancang untuk melatih wanita menjadi pembimbing yang mampu memberi impak positif kepada komuniti, terutamanya dari aspek emosi dan kesihatan mental. Sehati Wanita merupakan satu program yang sangat bagus, yang sangat menarik, yang boleh membangunkan individu, iaitu wanita itu sendiri ke arah yang lebih baik dan kendiri yang rasa lebih bersemangat dan ke arah keinginan untuk lebih berjaya dan berdaya saing. Melalui pada program ini, bagaimana kita menangani untuk kita menyelesaikan masalah berhadapan dengan seorang yang dibimbing. Program ini adalah anjuran JPW, iaitu Jabatan Pembangunan Wanita, yang begitu prihatin kepada isu-isu semasa di dalam masyarakat masa kini. Selama 6 bulan, saya dilatih untuk menjadi lebih profesional, lebih yakin untuk membantu ramai lagi wanita di luar sana. Mengikuti program Sehati Wanita, kita dapat mengenali dan berjumpa kawan-kawan kita yang berbeza watak ragam. Yang paling bestnya, kita dapat membantu kawan kita atau siapa saja yang menghadapi masalah seperti kemurungan, rumah tangga atau apa sajalah. Berkongsi ilmu yang sangat bagus sepanjang program Perantis Sehati itu. Sehati wanita, banyak ilmu yang akan kita dapat. Kak Zack dapat membantu orang, Kak Zack dapat membaiki diri, menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi insan yang memberi manfaat kepada orang dan juga membaiki diri kita. Daripada program ini saya mendapat banyak kebaikan. Antaranya ialah ianya menambahkan pengetahuan, mengenal potensi diri sendiri untuk lebih berkeyakinan, melahirkan perantis yang zero ke hero, menyediakan platform untuk komuniti menyuarakan dan meluahkan isi hati. Program ini amatlah bermanfaat kepada saya kerana banyak ilmu kemahiran membantu orang dan masyarakat setempat. Sebagai seorang NGO, saya juga mendapat peluang dan ruang untuk berkenalan dengan sahabat dan NGO lain di samping dapat berkongsi maklumat sesama perantis. Banyak ilmu manfaat, antaranya ilmu membimbing, keyakinan diri, pengalaman yang paling menyeronokkan. Memang Sehati Wanita terbaik. Saya dapat banyak ilmu yang bermanfaat untuk diri saya sendiri. Yang kedua, saya dapat belajar kemahiran menolong. Yang mana dengan kemahiran menolong ini, saya dapat membantu rakan-rakan saya yang bermasalah. Saya dapat menyelesaikan masalah ahli keluarga saya. Juga dengan ilmu ini juga kita dapat sama-sama membantu masyarakat di luar sana yang bermasalah, terutama sekali masalah kesihatan, masalah mental, masalah rumah tangga, masalah stres dan sebagainya. Adalah saya dapat belajar dan mengaplikasikan teknik mendengar secara baik. Contoh, mungkin sebelum ini kita tak sedar bahawa perilaku kita lah yang membuatkan orang tak selesa untuk bercerita dengan kita. Jadi, selepas saya menyertai program ini, saya dapat tahu berkaitan dengan teknik mendengar yang baik. Sebagai contoh, tindakan paling minimum iaitu menganggukkan kepala dan memberikan 100% perhatian kepada orang yang hendak ditolong ini, dan akhirnya ianya membuatkan orang yang nak ditolong ini lebih terbuka untuk bercerita masalah mereka kepada kita dan memudahkan lagi proses kita untuk menolong mereka. Sebagai seorang pembimbing, ada 2 teknik baru yang Farah telah pelajari, iaitu kemahiran teknik menolong dan juga psychological first aid. Dan yang best part is that, tada!
Okey, ini adalah tools yang boleh seorang pembimbing guna semasa sesi bimbingan berlakulah, okey, iaitu di awalan sesi bimbingan di mana bila kami ingin membina repo dengan orang yang dibimbing. Jadi, jika ada di antara anda yang perlukan rakan pembimbing, jomlah bina repo dengan Farah. Ya, Assalamualaikum. Program Sati Wanita ni banyak bantu saya dalam menguruskan kesihatan mental saya. Sebagai seorang penghidap bipolar, pada mulanya agak skeptikal bolehkah saya bantu orang lain, sedangkan saya sendiri adalah seorang pesakit mental. Tapi selepas belajar, banyak yang saya boleh sharekan dengan circle saya, dengan komuniti online saya. Selain itu, melalui program ini, saya dapat kenal dengan banyak kawan baru yang selalu bagi impact positif dalam hidup saya. Usaha murni ini wajar diteruskan supaya dapat melahirkan lebih ramai wanita berwibawa, berpengetahuan di dalam membantu masyarakat setempat. Terima kasih kepada Dr. Nur Syam dan juga Coach Aziz yang membimbing kami semua. Dan akhirnya saya berharap program-program seperti ini dapat terus dijalankan kerana ini sangat-sangat memberi manfaat kepada semua golongan, terutamanya golongan wanita muda di Malaysia, untuk kita menolong orang di sekeliling kita daripada menghadapi masalah mental. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Sati Wanita. Bye. Goodbye. Ya, terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih banyak. I love you. Bye. Dah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you so much.